Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi bin Hairi. Nombor bateri saya 03DT21F1107 yang akan membentangkan tentang prinsip-prinsip syariat Islam dan prinsip-prinsip etika Islam. Okey, prinsip yang syariat Islam dari segi bahasa adalah jalan yang lurus. Okey, erti mana prinsip syariat Islam ada undang-undang. Iaitu saya mendapat 5, iaitu Rabbaniyah, Wasatiyah, Tawazun, Mizan dan tetap dan kelima ialah tetap dan anjal. Okey, baik. Kita akan bercakap sikit apa yang saya faham dengan Rabbaniyah. Rabbaniyah adalah dicipta dan disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So di mana kita punya dalam kehidupan kita telah dicipta dan telah disusun, atur dari semasa ke semasa hingga ke masa hadapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua adalah wasatiyah. Wasatiyah adalah hukum hakamnya bersifat sederhana. Maknanya hukum yang telah ditetapkan tu bersederhana terhadap kita sebagai manusia. Dia tak ada akan menjadi ekstremis, orang kata tidak berlebihan dan tidak kurang. Okey, baik. Yang ketiga adalah tawazun. Tawazun adalah seimbang di dunia dan di akhirat. Maksudnya kita boleh beri contoh iaitu kita belajar akademik, macam elektrik, dan pada saat yang sama kita belajar agama iaitu untuk akhirat kita juga. Okey, baik. Yang keempat adalah mizan. Segala tindakan dilaksanakan meraihkan keperluan. Dan yang kelima adalah tetap dan anjal. Aspek hukum hakam yang tetap ke setiap zaman. Maksudnya hukum hakam ni kita tak boleh ubah sewenang-wenangnya. Hukum hakam ni akan tetap hingga zaman-zaman mengikut zaman pada masa itu. Maksudnya hukum ni boleh digunakan pada zaman yang akan datang dan masa kini, macam tu. Okey, baik. Yang kedua adalah prinsip etika Islam. Prinsip etika Islam ada 3, iaitu akidah, syariah dan akhlak. Akidah yang bermaksud keyakinan dan kemanusiaan kepada rukun Islam. Rukun iman, keimanan. Okey, keimanan kepada rukun Islam. Okey, baik. Yang kedua adalah syariah. Syariah bermaksud peraturan dan ketetapan hukum landaskan Al-Quran dan hadis. So kita boleh cakap Islam ni dia membuat sesuatu peraturan atau apa-apa mengikut Al-Quran dan hadis. Tidak boleh membuat peraturan mengikut kehendaknya sendiri. Mesti ada ilmu untuk membuat satu peraturan. Okey, yang ketiga adalah akhlak. Akhlak ada 3, iaitu tingkahku mulai manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitar. Okay, baik. Sekian pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.